telah sampai kepada saya sebuah buku, judulnya Akidah Salaf dan Para Ahli Hadis, yang disusun oleh Imam As-Sabuni rahimahullah, yang wafat tahun 449 Hijrah. Apabila dikatakan telah sampai kepada saya, bukan sesiapa yang forward, tetapi saya sendiri yang beli. Bagi sesiapa yang berminat, link dalam kotak description untuk membuat pesanan, ya. Buku ini penting, agak tebal juga, dan pentingnya itu kerana penyusunnya, yang ini Imam As-Sabuni, wafat tahun 449 Hijrah. Jadi beliau ini hidup sebelum Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang wafat tahun 728 Hijrah, dan sudah tentu juga sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang wafat tahun 1206 Hijrah. Kenapa penting tarikh wafat ni? Sebab kita maklum sekarang ini ada orang-orang, bahkan ahli akademik, yang menuduh bahawa kononnya akidah salafi yang dipegang oleh sebahagian umat Islam, akidah ahlul hadis yang dipegang oleh sebahagian umat Islam, sebenarnya direka-reka oleh Imam Ibn Taymiyah ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Lalu mereka mendakwa itu adalah akidah Taymiyah, itu adalah akidah Ibn Taymiyah, dan bukannya akidah salafus salih, dan bukannya akidah ahli hadis. Jadi ini adalah satu rujukan yang penting, dan kita akan dapati apa yang selama ni didakwahkan, yang disampaikan oleh para asatizah sunnah, para salafi, sebenarnya bertepatan dan ada dalam buku ini, yang disusun oleh seorang imam, seorang tokoh yang wafat tahun 449 Hijrah. Okey, buku ini dia ada teks Arab yang asal dan juga terjemahan. Teks Arab yang asal ada terjemahan. Jadi buku yang bagus, sebab buku-buku terbitan karya PIS memang saya suka kerana bila dia merupakan hasil terjemahan, namun dikekalkan teks Arab di sebelah supaya kita dapat baca yang Arab, baca yang terjemahan. Bagi sesiapa yang ingin melatih bahasa Arabnya, boleh baca yang Arab, terjemah sendiri, kemudian tengok terjemahannya. Dan ini diterjemah oleh sahabat saya, Abdullah Izzat. Jadi bagi sesiapa yang belum ada buku ni, sangatlah disyorkan. Memang agak mahal sebab ia kulit keras, cetakan pun bagus, kertas pun tebal-tebal. Dia bukanlah kertas yang bila kita baca boleh nampak apa yang kat belakang itu. Yang itu tu nipis sangat. Tulisan pun selesa, dan memang dengan teks Arabnya, dengan nota kakinya, dengan penjelasan tambahan baik oleh pentahqiq maupun oleh penterjemah. Jadi sangatlah saya syorkan. Link untuk pesanan dalam kotak description.